Assalamualaikum sahabat semua. Saat ini saya lagi berada di Pulau Penang. Ini masih di halaman gedung terminal Bandara Internasional Penang. Baru saja tiba dari Aceh, Indonesia, dan kali ini saya akan melakukan perjalanan ke Mewah Kot. Seterusnya akan berobat ke Lam Wah E. Nah, untuk kali ini saya mencoba untuk memvideokan perjalanan dari Bandara Penang hingga sampai ke Mewah Kot atau ke Rumah Sakit Lam Wah E Pulau Penang. Nah, untuk perjalanan ini saya menggunakan taksi Grab dengan biaya sekitar RM20 Malaysia. Nah, untuk memesan Grab ini Anda harus mengganti SIM card HP Anda ke SIM card Malaysia. Nah, di sini ada beberapa SIM card di Malaysia seperti Celcom, Digi, Maxis, dan U-Mobile. Ya, jadi Anda tinggal pilih mana yang mau Anda gunakan. Biasanya harga SIM card di Malaysia ini bervariasi dari RM3 Malaysia hingga RM50 Malaysia. Oh, 30 menit. Dan beginilah suasana di jalan di Pulau Penang, Malaysia. Ini kita akan menuju jalan utama Sultan Azlan Shah yang nanti akan membawa kita ke Taman Mewah Kot. Seterusnya nanti kita akan ke Rumah Sakit Lam Wah E. Perjalanan dari Bandara Internasional Penang, Malaysia ke Apartemen Mewah Kot atau ke Rumah Sakit Lam Wah E, kalau tidak ada kemacetan bisa kita tempuh sekitar 20 menit. Namun kalau macet bisa sampai 30 menit lebih. Sekedar informasi, orang Malaysia menyebut kemacetan itu dengan istilah jam. Dalam perjalanan ini kami banyak mengobrol dengan supir Grab yang kebetulan berasal dari bangsa Melayu. Apa gara-gara ada katanya betul. Dalam 10 minit 10 menit dah. Kalau malam tak kira kan. Iya, betul. Lancar. Sewa situ. Di mana? Mewah Kot. Mewah Kot. Mau berobat. Oh, sewa lah situ. Sewa. Macam mana Lam Wah E? Lam Wah E, Lam Wah E. Dekat lah. Dekat. Di atas ada jalan. Ya, betul. Dari mana lah? Dari Aceh, Indonesia. Naik kapal terbang dari Aceh terus ke sini ke depan tu. Langsung Ada. dari Bandara Sultan Iskandar Muda naik Farfli Kalau Penang. ke Penang. Langsung Berapa lama dia? 1 jam gitu. Sebab ramai orang Medan datang sini. Orang Medan ramai. Ya, Medan ya. Sebab dekat saja kan. Depan naik flight pun senang jam je. Ramai. Hari Minggu lagi ramai. Mereka main makan saja. Balik Iya, betul. pun ada. Dia main berubat pun banyak.
Ini jalan apa nak? Ini jalan Sultan Malaysia apa lah? Lupa. Aduh, jalan bukan Sultan Malaysia. Aduh, nama apa? Ya. Dah lupa. Aduh. Okey, jalan Sultan Malaysia. Jalan Adlan Shah. Ya, Sultan Adlan Shah. Ha? Berarti jalan ini sampai ke Mewah Court dah. Tak lagi. Oh enggak. Dah lagi kena lalu jalan Masjid Negeri nanti. Oh. Dia sebab dekat-dekat Sultan Shah dengan Sultan Ahmad Shah dekat sana. Oh. Ni USM. Universiti Sultan Malaysia. Jalan Sungai Dua. Ya. Ni USM dah kan ni. Itu USM dah. Itu. USM Universiti Sains Malaysia. Cina juga lah. Kalau tidak dulu Inggeris. Dulu ada dia punya pengurusi dia Inggeris. Apa nama saya lupa dah. Nama dia jugalah. Adventist tu nama orang. Nama orang pemilik pendirinya ya. Ya. Inggeris. Orang asal dia. Orang Wolai pun semua orang Cina. Orang Wolai pun itu Cina nama juga. dia juga. Ya. Orang mula pengasas. Kalau Melayu tak ada. Melayu tak ada. Susah. Yang ekonomi itu Cina semua. Ada lah. Melayu ni kebanyakan boleh buat klinik kan. Klinik. Kalau hospital besar tak ada. Hospital besar di sini tak ada. Kalau Pulau Kedah tu ada. Penang ni sebab dia punya properties dia bahai tanah. Ya. Ini Penang bisa jadi Singapura juga nih kayaknya. Banyak kali orang Cina. Hah? Bukan Cina Malaysia banyak, Cina luar banyak. Dia baru buat rumah kedua sini bisnes. Ya. Kita tak mampu beli dah abang. Okay, rumah macam ni kan. Macam ni. Mahal. Okay, tak ada rumah. Tapak saja bermula RM900,000. Ringgit. Kosong. RM9,000 kosong. Ya, tapak saja. Kalau selingan rumah mungkin 3 juta, 2 juta. Di Aduh, Malaysia banyak kali. sini mahal. Aduh, tak mampu beli. Sini memang sini tanah saja, tanah lot rumah saja RM900,000 paling murah. Ya, kalau Tanah kosong. tanah kosong tak ada rumah. Kalau lot macam ni rasa saya mungkin 2 juta. Jalan juta Sultan Adlan Shah. Itu belum lagi isi belum buat rumah lagi. Hai. Kalau sewa-sewa tu macam Sewa mana? kalau macam ni paling murah 2,500, 2,500 bulan. Kalau Berarti sekitar 14 juta kalau rupiah. kalau sebelah sana murah sikit lah sewa. Mungkin dalam 2,000 macam tu saja. Sebelah mana tu? Sebelah sana. Oh. Sini pulau kan. Oh ya. Sebelah pulau sana lah. Oh, seberang pulau. Oh. Pulau ni memang mahal. Tak ada nak buat apa dah. Memang mahal. Kalau tak ada rumah sendiri. Oh, tengok kita sewa. Paling murah pun 7,800 dah sebulan. Kalau cik rumah sendiri je. Saya dulu sewa lah 800, bagi korang 800 je beli sendiri. Sekarang dah beli. Saya dah beli dah. Tu pun mahal. Rumah flat biasa saja Oh. 200 lebih. Kalau apartmen Tak apartment lagi. Rumah flat saja. Mahal lagi lah kalau. Kalau apartment sini, kalau apartment sini paling murah pun dalam 500, 400, 500 boleh dapat lah. Kalau kondo semua juta lah. 3 juta, 2 juta kondo mana. kalau pendatang Macam Cik Mai boleh buat beli rumah sini, buat rumah kedua. Contoh lah kan. Contoh nak beli sini boleh beli rumah kedua. Kebanyakan orang Cina daripada negara Cina, orang Singapura, orang Bangla yang kaya-kaya. mereka
US apa dolar Singapura ya. Banyak orang luar beli. Banyaklah orang mereka. Bangla yang kaya-kaya beli, tapi tak ramai lah. Orang Malaysia pun ada tempat dekat belakang rumah saya tu, dia beli, ada 2 orang. Itu kaya lah, itu ejen bawa orang masuk kilang. Kalau sebulan satu kepala, dia ambil orang kilang 700. Kalau sekali dia bawa mai 30,000, 40,000 orang. Kaya dia. Setiap bulan tu dia potong. Kaya, orang Indonesia tu kaya. Tapi orang macam itu mungkin tak lah itu. Mungkin orang Cina. Tapi dia memang kaya. Satu orang dia ambil 500, 600 tu setiap bulan. Yang kerja kilang. Macam ni tu sewa mahal. Ini apartemen atau Ni. Ya, bukan. Rumah susun. Ni apartmen ni, bukan kondo lagi. Tu flat yang atas tu. Ya. Dapat tinggi. Flat pun mahal, sewa 1,000, 1,200. Tu kalau kita duduk, memang kita duduk sini beli lah. Mahal sikit tak apa, kita bayar rumah kita. Ya. Kalau kita tak beli, kita sewa, kita Kalau bayar kita saja nak bukan beli rumah kita. rumah sini, kita jadi warga sini. Ha? Kita beli rumah kedua lah di sini. Ya. Kita jadi warga sini. Oh. Oh. Kena duduk sini dulu 5 tahun baru boleh pohon. Oh. 5 tahun berdomisili. Duduk sini tak boleh balik tau. Tak boleh balik langsung. Cara pasport kita kena clear. Dah sampai ke Lam Wah A ni. Dah sampai Lam Wah A. Kita ke kiri. Kita di seberangnya langsung Mewah Court. Ini dia. Alhamdulillah dah sampai. Ini dia Mewah Court. Ada biasa na itu lihat. Dia tak kata luar. Ya. Yang depan bata merah. Ni boy. Dek je. Flat. Kok ni macam apartmen. Ini 102 ya. Mana dek? Ni 102. Iya. Oh ya. Mewah Court. Inilah Mewah Court, satu apartemen yang biasa ditempati oleh orang Indonesia yang berobat ke Lam Wah I. Karena dekat, tinggal nyebrang jalan dah sampai ke Lam Wah I. Mewah Court. Ini dia bangunannya.